Sarpu, I feel you now, brother. Jantung dah laju sikit. Kita berada di ketinggian 2,100. Demi meneruskan perjalanan, kita jalan pelan-pelan. Can I take video? Alright. Welcome back guys. Untuk hari ketiga dekat Bishkek, Kyrgyzstan, kita orang akan pergi hiking 10 km. Tak tahu macam mana gaya. Kita tengok macam mana keadaan. Tinggi tak tinggi tak tahu. Ni first time untuk experience aku hiking. Dia orang ada bagi range lah. Perjalanan pergi 5 kilo, balik 5 kilo. Sebelum ni kalau aku pergi berjalan ke, aku pergi hiking ke, aku tak pernah tahu berapa kilo. Tapi ni first time tahu lah. So far aku tak tahu larat ke tak larat. Tapi depan aku ada makcik. Kalau makcik larat takkan aku tak larat kan. Kita tengok macam mana view nature, pemandangan dekat sini. Gempak tak gempak, cantik tak cantik, best tak best. Aku rasa diorang kena tukar van. Beberapa kali, 2 kali kita orang kena tukar van. Maybe ada problem daripada segi transportation lah, diorang akan uruskan. Patut bergerak pukul 9. Tapi sekarang kita masih lagi kat sini. Dia tukar-tukar van lah. Tengah tunggu lagi. Tak tahu, tapi hiking tak lama pun. Pukul 6 dah balik. Lambat sikit pun tak ada masalah. So kita orang sampai dekat satu area kawasan pegunungan. Diorang start berkumpul dulu kat sini sebelum start hiking. So perjalanan 5 km berjalan. Aku duduk dalam van tadi panas. So aku ingat weather panas. Rupanya tak. Dalam van tu dia buka heater. So kat luar ni agak sejuk, agak okey jugalah. So group aku ramai. So kau tengok kalau makcik boleh takkan aku tak boleh. So bermula jalan dia. So kita orang start hiking. Jalan mula-mula dia berjalan berbatu-batu. So far aku tengok dekat kawasan ni bukan kawasan tourist attraction, tapi untuk orang lokal. Memang banyak orang lokal dia orang yang berjalan santai, normal hiking. Kau tengok yang muda-muda kat depan. So kami yang tua-tua ni dekat belakang sikit. Sekarang tak sampai 1 km lagi kita baru start jalan. Belum okey, aku dah nampak view Gunung Sadi kat depan. Korang boleh tengok kat depan dah nampak snow cap. Lalu aku tak tahu tu gunung apa kat depan tu. Dia ada snow cap. Tu atas orang panggil apa? Snow cap Yang salji dekat atas tu, dekat belah sana. Musim bunga dah start. Korang tengok dah start ada bunga putih-putih. Dekat sana pun dah banyak bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, cantik. Bila tengok bawah tu diorang piknik, diorang camping. Ini baru jalan 1 km yang pertama. Macam mana ada batu-batu tu? Baru jalan sikit, view dah cantik. Kalau jalan banyak, dengan ada bunga-bunga. So tadi ada orang tegur kita orang. Dia semua orang dia bagi salam, semua orang dia salam. Tak, korang cuba teka orang mana? Orang tu ramai gila kat negara kita. Dia dah menetap dah kat negara kita. Kalau korang tahu, cuba korang teka. Orang piknik bukan biasa-biasa. Siap bawa kuali, bawa apa, bawa segala benda. Kalau korang nak tahu, aku tak banyak pengalaman hiking. Sebab aku bukannya jiwa nature sebenarnya. Tapi Kyrgyzstan ni korang wajib pergi untuk cuba benda-benda nature dia. Sebab memang korang akan dapat suasana lain daripada yang lain. Nampak musim bunga dia. Bunga dia semua dah putih. Kasut Timberland yang kita orang pakai so far green. Memang sesuai untuk hiking. Kalau dikomparekan Al-Archa dengan sini, aku rasa sini lagi cantik lah. Okay, tour guide kita buat kita pusing-pusing. Okay, experience dapat tour guide yang membawa kita orang ke sesat-sesat. So kita jalan, kita akan lalu jambatan tu. Lepas tu sana ada lembu. Korang boleh tengok bawah ada air terjun. Kiri pun ada air terjun. Go, orang angkat barang. Lari. Okay. Malaysia. Energi kita orang hilang 5% disebabkan bawa kita orang sesat. Kawasan ni pun diorang boleh camping. Aku tak tahu perlukan permission ataupun tak. Korang tengok ni macam ni. Dia ada buka kemah 1, 2, 3. So kita orang berjalan sekarang lebih kurang dalam 1 km kot. So ni view dia.
Your name? Lukman. Bukman. Okay. Dapat kenal orang Kyrgyzstan. Bukman but can speak English. Very hard to meet people can speak English here. You can speak English, you're very good. Little bit. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. So sekarang aku rasa baru 1 km. Tadi tak sampai 1 km. Tadi mungkin 500 meter je kita jalan. Badan dah start berpeluh. So jalan dia, track dia, kalau korang jalan dia memang macam ni je. Sepanjang perjalanan dia akan katanya 5 km. Tapi but not sure. Makin jalan makin cantik. Tengok. Kita orang berhenti rehat. Dia ada stop untuk rehat. Aku ada bawa ni kacang badam makan. Lepas ada satu tempat kita piknik. Jadi jangan habiskan makanan. Aku tahu kacang badam ni mungkin boleh kenyang kan. Kita tengok keadaan. Kalau untuk dia mungkin kenyang. Tapi kalau untuk aku tak tahu kenyang ke tak. Sambung perjalanan lagi. Bagus dia orang kat sini satu benda budaya dia orang bagi aku. Dia orang jenis sharing is caring. Dia orang share daripada segi minuman ke makanan ke. Walaupun dia orang tak kenal, dia dah pupukkan budaya orang muda-muda dia pergi hiking dan dia orang share makanan apa semua. Memang terbaik lah. Kau tengok, kau jalan-jalan jumpa kuda ni perkara biasa kat sini. Depan tu pun banyak lagi. Untuk aktiviti ni aku rasa tak sesuai. Kalau korang tak ada stamina, untuk orang yang berumur, bawa budak-budak pun tak sesuai. Aku tak banyak pengalaman hiking, tapi yang ni okey. Nak kata betul okey tak lah, tapi okey lagi. Okey, cantik. Alah, ada abang bagian ni bang. Nombor 15. Oh. Gear ni bang. Baik dia beratur. Oh, this one. Can I see? Not yet. What? Maybe later. Oh. Can I take video? Alright. This. Buat pada susu. This milk right? From milk. I can't explain. Yes. The milk ya. Sour. Sour. Masih milk bukan? But again. No, not really. Not really. Kita akan menurun dan sambung lagi mendaki. So, bini aku ajak jalan hike sampai kat atas tu. Kat tempat salji tu. Dia cacah ni. Balik. Hah? Balik. Tak lewat. Balik. So, guide cakap kita akan jalan lagi 1 jam untuk ke depan. So, diorang dah biasa. Diorang duduk kat kampung, dekat village. So, berjalan bagi diorang perkara normal. Diorang dah biasa. Tapi ada jugalah dah mana duduk bandar tu tak larat lah. Satu perkataan yang bini aku suka cakap. Apa? Tai. Okay. Ni nama dia tai. Jalan kena hati-hati. Aku rasa kita orang dah jalan laju. Tapi dia suruh tekan lagi laju. Sebab dia ketua guide, dia kena tarik handle yang kat depan. Cakap jalan dulu. Jangan tunggu kita orang. Sebab kita orang ni newbie, noob buat hiking. How you... Ni dah power hiking ni. Cik buat gaya. Sekali lagi tangan sekali lagi. Easy. 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 Okey, kita dapat makanan ni daripada seorang brother tadi. Depan tempat beli makanan. Dia bagi kita orang, thank you brother.
Kita akan cuba rasa. Rasa Japan balik. Sedap. Boleh beli lagi. Tapi sama dia pakai daging hancur. Jadi bini aku boleh makan kan. Kalau dia letak daging ketul-ketul, bini aku tak makan. Bukan kacang. Tahu? Kacang lah. Oh, kacang. Sedap. Oh lah. Panas dia duduk. Sebiji apa balik. So, pacak. Bukan je pacak. Jantung dah laju sikit. Tapi demi meneruskan perjalanan, kita jalan pelan-pelan. Yang penting bukan kita orang yang belakang sekali. Kat belakang ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang lagi. So kita jalan pelan-pelan sikit lagi. Sikit lagi. Tak jauh. Jangan pernah mengaku kalah. Perjuangan. Tapi yang belakang tu steady weh. Nampak tu? Diikut je. Okay, sekarang diikut. Balik aku kena maki. Awak lah ni yang ajak begini. Okay, apa yang kita orang tertanya-tanya. Kalau sampai tu gigi kat atas, kalau cantik, okey lah kita orang panjat macam ni. Sampai ni macam air sungai kat bawah tu je. Kali tadi punya best jalan landai kan, tiba-tiba pacak lah. Aku tak tahulah nak cakap pacak dia macam mana. Sarpu, I feel you now brother. Macam ni Sarpu, dengan beg kau jalan sorang-sorang, kau naik Everest Base Camp Sarpu macam mana? Barat tak kena scam. Sebab aku dah dengar bunyi air. Tolonglah. 2 kilometer lagi. Oh bukan, ni ketinggian. Okey, sorry silap. Okey. Kita berada di ketinggian 2,100. Tak, kita nak gini waterfall ni 100 meter. 1 meter sampai. So tengok. Kau dah tahu tak? Kita jalan nak tengok air terjun dia ni ah. Lagi tinggi air terjun dekat Ipoh. Aku tak sangka, aku terharu. Aku tak percaya yang one day aku akan sampai kat tempat secantik macam ni. Dekat luas, kat padang macam ni. Selalu aku tengok dekat TV. Ataupun aku tengok vlog orang share. Then suddenly, aku sampai tempat nature yang cantik macam ni. Inilah ciptaan Allah. Weh. Lagi-lagi dia lah. Dia kan peminat Switzerland. Aku belum mampu nak bawa dia pergi Switzerland. Bawa sini kira okey lah tu. Ala-ala Switzerland. Kira halal lah. Halal. Oh, Switzerland kena pergi juga. Tak halal juga. Kena bawa pergi Switzerland juga. So sekarang kita dalam perjalanan patah balik. Lalu jalan yang sama. Untuk bergerak ke van. Balik ke Bishkek balik. Sambung lagi perjalanan kita besok. Mungkin aku akan bergerak ke Almaty. Naik bas. Aku akan tunjuk korang macam mana keadaan bas dia. Apa semua segala. Cuma dekat sini satulah. Dalam public transport dia susah sikit nak record video. Dia orang tak mesra kamera sangat. Kalau orang tua-tua dia. Orang muda-muda dia okey. Jumpa korang dekat Almaty.